Nabi kita tanya, wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa pada hari ini? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak, ya Rasulullah. Nabi kita pun Alhamdulillah, baca doa. Allah malaka sumna, wa bika amanna. Habib walhamdulillah alamin. Makan buah tamar, lepas tu minum. Nak bagi faham. Cuba kita test suami kita macam tu. Suruhkan lauk-lauk semua yang ada. Suami tanya, sebiji dia, apakah yang ada untuk buka puasa hari ini? Jawab sebiji macam tadi. Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Wahai suamiku, tengok jawapan dia. Alhamdulillah. Kalau itu rezeki abang. Ya Allah, azab sungguh puasa tahun ini, ya Allah. Macam tu kan, agaknya lah. Kan? Silap-silap suami ini marah betul. Kau tahu tak puasa aku macam mana? Kau tahu tak azab aku macam mana hari ni? Kau boleh siapkan buah tamar je. Wah, macam tu kan. Tengok kita masuk level yang mana.